Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Asyaful Roslan. Kembali lagi bersama saya. Untuk kali ini untuk amali 3 untuk Molaska. Jadi kali ini bertujuan untuk sebagai rujukan untuk amali sains perikanan 2. Okay, let's go. Untuk taksonomi, lupa bagi tahu. By the way, kali ini saya akan explain pasal khemah gergasi atau True Giant Clam. Untuk taksonomi dia bermula dengan kingdom iaitu Animalia. Phylum dia pula adalah Mollusca. Dia punya kelas bivalve sebab giant clam ni dari rupa ngapit dia macam tau. Macam ni. Dia ada 2 sisi lah. Apa nama dia? Nama kelas dia bivalve. Untuk order dia bukan Cardida. Family dia pula Cardidae. Jenis dia tidak kenal dan spesies dia macam korang tahu. Dia dah nama jenis dia tidak kenal. Mostly dekat spesies pun mesti ada nama jenis dia. Itu Tridacna gigas. Gigas bermaksud besar. Saya punya taksonomi ni saya merujuk kepada Sea Life Base je. Okay. Untuk True Giant Clam ni, dia punya biologi dia merupakan salah satu spesies bivalve yang terbesar di dunia. Tapi namun begitu dia makin pupus sebab orang asyik duk buru untuk daging dia dan kulit dia untuk buat kata apa tu, macam perhiasan lah. Saintis zaman kini dia cuba untuk aquaculture benda ni untuk mereka untuk True Giant Clam ni, dia punya biologi dia merupakan spesies bivalve yang terbesar di dunia. Tapi zaman sekarang ni dia makin pupus sebab orang asyik duk buru punya daging dan cengkeram dia untuk buat perhiasan. Saintis kini dia cuba untuk aquaculture bagi memulihkan balik kita punya terumbu karang dan juga membantu komuniti tempatan. Khemah gergasi ni ataupun Tridacna gigas ni merupakan plankton yang mempunyai hubungan simbiotik dengan zooxanthellae, di mana Tridacna gigas ni dia merupakan filter feeder. Untuk habitat dia kita boleh jumpai di kawasan Bentik iaitu average kedalaman dia 0 hingga 35 meter. Dan bagi suhu dia dia boleh hidup di kawasan 23 darjah Celsius hingga 30 darjah Celsius. Untuk perikanan ni macam saya cakap dia komersial yang diburu habis-habisan untuk dapatkan dia punya daging. Dan mostly lah orang akan cuba untuk ambil dia punya cengkerang dia tu. Sebab cengkerang tu orang biasa buat perhiasan ataupun collection lah sebab cantik. Untuk dia punya distribution, dia boleh jumpai dekat kawasan Indo-Pasifik iaitu daripada Myanmar, kemudian dia pergi ke Timur, Wallis dan Futuna, lepas tu daripada bergerak ke utara Jepun dan selatan dan barat Australia. Jadi itu saja sedikit penerangan daripada saya tentang Tridacna gigas atau True Giant Clam. Okay, terima kasih.